Bila elephant muncul, aku memang habis lah. Memang aku memang hilang tu. Bila elephant muncul, aku memang terpaksa, memang tenggelam aku lah. Jujur lah, elephant muncul, aku tenggelam. Saya nak tujuan resepi baru, resepi lipas. Kaya tu ke. Mana tadi lagi. Ni. Kaya tu ke ni. Dia duit kaya tahun ni. Mana boleh bagi duit kaya dekat budak-budak AI yang lain kan. Kena bodek lah. Bodek kandang. Konten bodek kandang. Konten bodek kandang. Tadi konten bodek alifan. Ya kak? Tak. Nak bodek? Oh kakak. Nak bodek boleh tak? Mana tahu bodek alifan lah. Boleh kak. InsyaAllah. Dia tukar tu buat position. Tak, saya yang tukar sendiri lah. Sebab orang takut alam tu panas tu. Terpaksa. Dia terpaksa buat. Siap weh. Tak sihat. Oh, betul lah tangan kamu. Saya kena tangan gambar orang lah sekali. Boleh Alif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh nak gambar boleh? Nak gambar. Boleh. Abang silap masa tempat bang. Abang. Sekarang ni saya tukar ambil gambar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Ambil gambar sekali Alif akan dia kan. Abang silap masa tempat. Adik saya. Siap buat YouTube kan. Video satu ya. Okay, boleh kak. Selamat puasa. Selamat puasa. Terima kasih kakak. Apa ni abang nak apa? Nak gambar tak boleh? Nak boleh. Okey, bila elephant muncul, aku memang tenggelam kau. Mana adik punya bateri tak ada ni? Oh, ada. Kakak kereta kakak. Kasih. Bila elephant muncul, aku memang habis lah. Memang aku memang hilang tu. Okey, kakak pergi. Bila elephant muncul, aku memang terpaksa, memang tenggelam aku lah. Jujur lah, elephant muncul, aku tenggelam. Bila elephant tak ada, aku okey. Bila elephant muncul, aku tenggelam. Kata pula. Adik nak gambar abang ni. Belah sini. Sekejap adik Sini. Okey. 1, 2, 3. Adik duduk kat bawah. Aku boleh baca dia, ada teringin boleh kau tengok. Adik boleh abang tekan Kesa kena habis tenggelam susah. Itu boleh. Itu kalau boleh jangan. Tu. Tak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah dik, terima kasih dik. Abang nak apa bang? Waktu John. Kita kakak. Ini. Terima kasih kak. Kau sebenarnya orang batu lagi sangat. Pukul 7 lah. Saya tak kerja ni. Memang. Saya demam. Kau tak kerja? Tak, ni demam. Okay guys, pukul 7 nak masuk pukul 7 tapi ramai lagi orang. Ya Allah, mengurusi ganda. Amal apa ni? Tak tahu lah bang. Amalan apa ganda buat ni? Tak tahu. Hari ni tak ada, bukan infak lah. Tak ada, hari Jumaat kot. InsyaAllah setiap hari Jumaat. Okay, Jumaat depan pula. So aku ingat tak ada orang beratur sebab ke infak hari rupanya. Orang beli lah. Murah rezeki lah kan dia. Sebab rasa dia bang. Abang pun cakap rasa okey Alhamdulillah lah. Sebab rasa orang datang reputation. Jadi boleh beli SPK lah nanti lepas raya. Lepas raya maksudnya? Boleh beli pandai kali. Oh tak nak. Beli pandai kali tak nak. Itu nanti tunggu maju lagi. Ni balik terus elok lah. Sorry abang lambat sikit minta maaf Boleh abang. Sorry minta maaf sangat-sangat Nak keluar ke? Alif nak keluar. Nak keluar. Sorry abang minta maaf Boleh. Minta maaf abang lambat minta maaf. Okey cepat lah. Pukul 7 lah. 6.45 situ. Aduh sian. Tak nak aku kena minta maaf lagi. Tak nak aku kena minta maaf ni.
Bang sorry bang, nak dekat pukul 7 ni bang. Minta maaf bang, minta maaf. Sebab ni pun diorang pun tak ada rehat lagi ni. Nego je minta maaf sebab dapur kita orang satu je bang. Minta maaf bang. Abang minta maaf ke bang. Kakak minta maaf bang. Kakak minta maaf dekat pukul 7 ni. Abang minta maaf bang. Minta maaf bang. Minta maaf kakak. Minta maaf. Minta maaf tau. Boleh kakak? Kita dekat. Minta maaf tau. Abang minta maaf kan dekat pukul 7. Abang okey ke? Okey, right. Takut dia lewat sangat ke? Abang beratur ni semua benda. Minta maaf kan. Kakak pun minta maaf kan. Lambat. Minta maaf kan kakak-kakak abang-abang. Kakak minta maaf kan. Kena banyak dapur ni. Ya, sebab kita orang pun dia buat macam tu. Sebab kita orang dah awal pun masih lagi sama je. Sebab dia orang ada kerja dia orang pun kita tak boleh. Sebab kita orang lagi ramai ke. Minta maaf bang. Bila beli dapur banyak kan lah. Bukan masalah beli dapur banyak. Bila beli dapur banyak pun kita orang ada masalah dari segi banyak benda lah. Cuma macam mana cakap kita orang pun tak expect benda macam ni. Tapi tak nak pun kalau korang betul-betul nak rasa dia korang kena datang sendiri. Orang kata tak nak tunggu kan. Kalau betul-betul dia nak rasa sedap tak sedap semua benda. Betul lah korang. Baik korang, love you. Saya doa